Sekarang saya berada di kawasan Sungai Siput, ya, kawasan Lasah khususnya, dan berada di kawasan penempatan masa-masa banjir. Keseluruhan jumlah yang saya dapat maklumat tadi ialah 899, kalau tak silap saya. Ya, is it 899? Yes, 899. Melibatkan beberapa kawasan, ada enam kawasan perpindahan, pusat perpindahan, dan dari segi keluarga, berapa keluarga tadi? 105 ya. Dari segi jumlah keseluruhan ialah 899 kesemuanya. Dan kita telah pun memantau sejak semalam dari segi kedudukan kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Sungai Perak kita. Kerana pengaliran air sekarang ini yang mengalir daripada hulu sedang menuju ke kawasan hilir. Jadi kawasan-kawasan yang terdekat seperti semalam umpamanya di kawasan Lenggong. Ya, saya berada di Lenggong malam semalam untuk memantau, dan kemudian saya pergi melawat kawasan Kuala Kangsar, dan hari ini air mengalir ke kawasan Sungai Siput, dan kita jangkakan aliran air itu akan terus mengalir sehingga ke Parit dan juga ke kawasan Teluk Intan. Oleh yang demikian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan penduduk-penduduk yang khususnya yang tinggal di kawasan berhampiran dengan tebing sungai. Saya nasihatkan supaya mereka dapat mengikut nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, dan saya minta kepada mereka supaya dapat bekerjasama bagi memastikan supaya urusan yang berkaitan dengan soal persiapan-persiapan kalau sekiranya berlaku banjir di kawasan-kawasan mereka dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.